Hei, jom kita tengok panduan ringkas ni. Macam mana nak mohon kerja guna email dengan cara yang betul? Anda hantar berpuluh email, tapi langsung tak ada balasan. Mungkin ada silap sikit yang anda terlepas pandang. Jangan risau, panduan ni kita ambil terus dari modul kerjaya rasmi. Jadi ia memang terbukti berkesan. Okey, ada 4 langkah je. Persiapan, struktur, kandungan dan simakan. Jom kita tengok satu-satu. Sebelum mula menaip, buat kajian sikit pasal syarikat tu, fahamkan tugas dan siap sedia dengan dokumen sokongan. Pandangan pertama tu penting. Guna alamat email dengan nama sebenar. Jangan letak nama pelik-pelik tau. Ingat ya, guna bahasa formal, jangan rojakkan bahasa dan paling penting, jangan guna emoji langsung. Bahagian subjek ni sangat kritikal. Terus tulis tajuk jawatan yang dipohon berserta nama penuh anda. Dekat isi email pula, perkenalkan diri, ringkaskan kelayakan anda dan nyatakan yang anda sedia untuk ditemu duga. Pastikan dokumen lampiran macam resume tu guna nama fail yang spesifik. Kena mudahkan kerja bakal bos. Penutup email mesti formal dan wajib letak nombor telefon serta email supaya majikan senang nak hubungi anda. Akhir sekali, semak semula ejaan dan lampiran. Oh ya, hantar email secara individu tau, jangan pukal serentak. Cuba tengok contoh email Aisyah ni. Lengkap, padat dan nampak profesional kan? Macam ni lah baru betul. Jadi, sedia tak nak ubah nasib kerjaya anda dengan email yang seterusnya? Pilihan di tangan anda.